pun berlaku. Tahu-tahu dah berlaku pun, betul tak? Kalau anda perhatikan, bagi mereka, nombor 1, 2 dan 3 saya akan bagi pada malam ni. Kalau orang yang suka berputus asa, maka you akan jadi orang golongan ketiga juga nanti. Sebab berputus asa tidak jauh beza dengan tak tahu apa-apa. Sebab businessman, orang yang nak melakukan perniagaan, tidak ada dictionary apa orang panggil? Vocabulary. Tidak ada kamus dalam hidup mereka yang mengatakan aku putus asa. Baik, dalam dewan ni, saya kira sebagian ada daripada anda yang pernah putus asa, betul tak? Dengan buat bisnes pun pernah putus asa, betul tak? Tapi kenapa datang balik? Sebab ada orang yang tak putus asa. Maka kalau nak mengikut lawan yang tak apa, tak? Nak putus asa lagi tak? Cakap aja. Saja memang bapak sebagai orang tua kepada anak-anak muda dia memang suka friendly. Tapi sebab kita tahu sebab apa? Sebab apa kita tahu? Sebab kita pernah melaluinya. Petang tadi ada seorang nama Pak Chong. Pak Chong ni bukan Melayu lah kan? Betul tak? Pak Chong lah nama dia. Nama pertama dia saya tak tahu, tapi Pak Chong dia panggil dia. Nombor 2 namanya Pak Harun. Pak Harun ni pun Chinese juga, tetapi Indonesian Chinese. Pak Chong orang Melaka. You nak tahu tak, ini bukan nak mengembangkan diri sendiri dan sebagainya. Bila dia masuk ke dewan kita, masuk ke tempat kita, dia macam terpegun. Dia rasa macam it's not possible. Jarang orang Melayu yang buat benda yang cuma jual air sejuk je dan buat air penawar je boleh dapat 8 tingkat dalam masa 9 tahun. Bagi pertanyaan memang ada orang 2 tahun boleh meletup, 4 tahun boleh beli satu bangunan tinggi, 18-20 tingkat. Kalau kita tengok kita punya pesaing kita lebih tinggi betapa. Tetapi dari segi ketahanan, dari segi ketidakputusan asa, ada perkataan betul, ketidakputusan asa baru. So nombor 1 kan saya janji 3. Nombor 1 ialah jangan putus asa. Berarti kalau ia tengah putus asa malam ni, ataupun minggu lepas, ataupun bulan-bulan tahun-tahun yang lepas, lupakan, maafkanlah diri you. So apabila kita buat mistake, kita nombor 1 tak perlu minta maaf pada siapa-siapa. Kita minta maaf pada diri kita, minta maaf pada Tuhan, beres. Minta dia berkati daripada malam ini sebab you sampai hujan turun. Saya bila hujan turun sekarang saya tak trust langsung. Sebab bermula daripada Johor malam tu, saya pergi kat mana tu, Villa Warisan tu kan. You nak tahu tak, saya sampai pukul awal kena pula kacang pul. Tahu kacang pul? Kacang pul ni kalau kat Johor tak kena, kat Lakin tak cukup syarat lah orang-orang KL pergi. Okey, dah kena, dah cukup, dah tak hujan lagi. Bila sampai 1:30 tak hujan lagi, dia bawa saya nak pergi lecture ni. Nak lecture pukul 2:30. Orang akan sampai 2:45 saya harus turun. Macam ni lah harus turun. Dia bawa saya satu tempat pengantin. Berarti dia punya bilik tu bilik pengantin, siap. Dia punya katil tu, you tahu tak, yang kat Bali yang ada kerawang-kerawang tu, kalau duduk salah-salah duduk habis salah belakang. Saya kata macam mana lah aku nak tidur bulan ni, betul. Oh, tapi ada gambar macam-macam lah dia punya ukiran tu. Sampai lepas saya sembahyang pukul 2 dah bunyi burung. Bunyi burung, 2 suku dah turun. 2:30 tepat orang patut sampai. Maksimum hujan. Tahu maksimum tak? That means you keluar kereta pakai payung pun you lencun. Faham tak? That kind hujan dengan peti semua, betul tak? Saya kata ini cubaan kot. Sebab bulan tahun baru kan kita baru nak move kan. Sampai pukul 3 dia orang tak panggil lagi. Berarti habis lah. Tinggal aku 5 orang kan. Betul tak? Saya kata Eddie, Azmi semua masa tu siapa lagi ni? Macam-macam geng-geng kita kat bawah tu tak, dia dah mula panik lah, tu tak. Saya rasa dia orang panik ni, tu tak. Rupa-rupanya dia orang tak sempat, tak menang tangan, tak ada tempat kosong pada hari itu. Bagaimana? Proses macam tu, Alex Water. Tuan-tuan dan sekalian, jadi malam ni saya nak cerita dulu. Daripada sekarang, hujan turun ke, hujan tak turun ke, ribut ke tak ribut,
jangan putus asa. Nombor satu. Nombor dua ialah jangan, siapa tahu, bocor tenaga. Saya nak cerita sikit sebab ramai juga kita senang-senang bocor. Bocor tenaga ni macam mana? Siapa boleh bagi contoh? Bocor tenaga. Contoh? Cakap yang tak sesuai. Jangan kuat sikit. Tidak ada faedah. Cakap dengan benda-benda tak betul. Buat benda-benda yang tidak membawa kepada apa yang you hajatkan. Contoh, you semua masuk World Wellness ada dua sebab mungkin. Satu, nak tolong orang sakit, betul tak? Nombor dua, mungkin kaitan dengan sakit juga lagi, nak tolong adik-beradik sakit, betul tak? Ramai orang mula-mula macam tu, bukan sangat minat untuk berniaga, okey. Tetapi ramai juga sebahagian lagi yang memang nak cari rezeki. Dan tak ada salahnya, betul tak? Sebab produk kita bukan 9 hari, bukan 9 bulan, dah 9 ada chance lah kita kata adalah peluang kekuatan ke situ. Jadi kita tak perlu takut. Tetapi kadang-kadang kita bocor. Kita pergi cerita benda-benda yang pelik-pelik. Faham tak? Kita buat aktiviti-aktiviti yang kadang-kadang anak tanya you, betul tak? Semalam dia tengok mentor. Berani kat tangan dia. Yang betulnya yang cakap tengok. Tengok sikit tak best pun, betul tak? Saya tengah buat sesuatu untuk klinik yang berlanjut nanti tu. Jadi terpaksa tengok-tengok tak ada mari tu bergaduh tu kan, orang je kaya kan. Berarti kita kadang-kadang bocor tenaga. Apa salahnya kalau you belum maju? Saya bilang, kalau masih merangkak, don't pergi tempat-tempat yang membuangkan masa sampai you penat lagi. Contoh, tengok TV pun membuang masa bagi mereka yang belum berjaya, betul tak? Kalau you dah berjaya, saya tahan lah, no problem. Apa salahnya, dah pergi kuat, pergilah tengok aku pun. Tapi yang masih lagi nak gerak ni, no TV kalau boleh. Why? TV tu tak menjanjikan you apa pun. Bahkan kadang-kadang you crush pula, mengumpat pula lagi tu. Tengok anak apa ni, cucu Piramli. Semalam keluar cucu Piramli. Itulah you. Dia berlaku ramai orang mengumpat dia. Sebab badan best sangat. So kesian dia. Muka ingatkan kita pada Piramli tu. Tak, bila bocor tenaga ni, cuba you tengok balik. Minggu ni saja atau punya dah lupa kot. Malam ni, semalam, okey 2 hari ni je, 24 jam lepas ni. Agak-agak kita buat apa yang dah bocor tenaga kita untuk tidak mencapai hajat kita. Sebab semua ni ada hajat. Mungkin nak jadi jutawan, mungkin nak jadi ribuan. Dia tak mau juta, dia nak ribu. So ribuan. Ada nak ringgitan, ringgit-ringgitan kira. You nak yang mana? Ataupun sen-sentan. Sen lah. Sebab semua ni hak you. You nak ambil sen ke? You nak ambil ringgit ke? You nak ribu ke? Nak jutawan dan bilion pun boleh. Tetapi you kena buat keputusan. Cuma orang yang nak jadi jutawan, nak jadi ribuan, tak sama dengan orang yang nak buat ringgitan ataupun sen-sentan. Woi, bahasa baru orang ni dahsyat tu. Kalau fikir aku nak cerita malam ni. Ini keluar sekarang tau. Tadi tak ada dalam skrip. Tapi betul tak? You tengok kan, kalau orang yang nak jaga RM1, nak dapat 100-200, no problem. Dia jual satu set, okey. Oh, aku dah dapat 400 beres. Dia dah happy. No, we cannot. Because why? Kita mesti ada target. Dan you semua dah diajar nak target RM1,000 ke, RM10,000 ke, RM20,000 sebulan. Barulah you shock buat kerja. Betul tak? Saya masih ada target sampai sekarang. Walaupun bukan target saya untuk diri saya lagi dah. Tetapi kita tetap kena ada target. Contoh, you sekarang masih lagi kena target untuk diri sendiri. Sebab saya rasa dan saya tengok cek you belum habis lagi untuk diri sendiri. Saya tahulah saya yang bayar cek, betul tak? Berarti jangan malu. Saya cuma nak bantu you supaya jangan you tengok kiri dan kanan lagi dah. Fokus all the time supaya tak bocor. Contoh, you tengok TV yang tak macam saya sekarang dah tak baca paper langsung kalau tak Islam. Betul tak? Selagi World Wellness tak masuk metro, tak baca metro. Sebab ada tu, cinta dia dah. Memang kita tahu. Bukan kita marah sama metro. Tak. Berhenti. Kadang-kadang kan 1 jam kita baca tu, lebih baik you buat appointment, betul tak? Lebih baik you pergi jumpa you punya pesakit. Lebih baik you pergi follow up dengan orang yang membantu 2 minggu lepas. Makcik, macam mana mesin tu? Boleh saya bantu, ada bocor tak? You mesti jadi best. Lepas benda tu, puas dia kerja. Berarti you macam tak ada choice. Baru syok. Ni sebab ada choice lah. Tak buat pun tak apa, buat pun tak apa. Betul tak? So please, nombor 2 saya kata, jangan bocor tenaga. Bersembang benda pelik-pelik, pergi tempat yang tak ada makna. Tudung dah ada 10,
20, bukan 20 sikit lah. Ada berapa puluh tu dong? Daripada bawah sampai ikan bari sampai situ. Minta maaf, saya ada bini, okey? Tahu sangat lah, sampai saya pelik. Nak buat kedai ke? Janganlah sampai nak buat kedai. Betul tak? Kalau kita ada duit pun membazir je. Oh, fashion. Fashion tu fashion. Dia fashion ni macam gian sikit. Kalau tak kena seminggu atau 2 minggu tak pergi kedai tak boleh. Wrong. Businessman pada mula asalnya have no time. Saya ulang. Bila you dah kaya raya, fine, no problem. Saya tak kata apa pun. Tapi yang saya nak bantu sekarang ialah mereka yang 200, 2,000 ke bawah macam tu. You kena touch 3 to 5,000, baru you move up to 10,000, baru cerita. Oh sedap, betul tak? So daripada tahun ini saya nak pastikan lagi sekali supaya you jangan putus asa. Company, saya kata tadi, tetap tidak akan putus asa. Sebab you bayangkan, kalau saya putus asa dengan you all, you pula putus asa, dua-dua limbuk. Sekurang-kurangnya kalau you putus asa, I tak boleh putus asa. Sekurang-kurangnya kalau downline you putus asa, you tak boleh putus asa. Sebab dia nak tengok you tahan tak. Kan tiap-tiap tahun ada cabaran. Baru-baru kita dengar tak? Ada cerita-cerita. Cuba cerita. Cuba cerita. Kita sendiri pun kena, tak payah kita nak bawa kayu. Company sendiri kena ditarik keluar. Tenaga dan sebagainya. Tapi Dr. Nordin kata, lagi kau cabar, lagi aku lawan, lagi hidup. Kata orang Iban jangan? Lagi hidup, lagi itu lawan. Jadi kau tentu lah. Laka Sarawak lah kan. Berarti seronok sangat kalau kita lawan secara positif. Kita jangan mengumpat, takkan kita sebut nama sesiapa berkenan. Tapi you berhati-hati. Sebab bila anda tidak begitu berjaya mungkin kat sini, kot-kot you rasa kat sana lebih boleh berjaya. Soalan saya, mana you boleh garanti? Saya cuma cadangkan satu je. Kalau you tak boleh berjaya dengan wellness, saya rasa ada chance juga you tak akan berjaya kat tempat lain. Sebab kita tahu sangat style orang tarik manis mulut macam mana. Kita kadang-kadang manis mulut, tapi kadang-kadang kita tekan supaya you tahu this is real business. Kalau kita tengok komitmen company dengan 8 tingkat ni bukan untuk menunjuk kepada saya pandai sangat. Saya nak menunjukkan bahawa kita ada chance untuk berkongsi kita punya rezeki dengan lebih ramai lagi rakyat kita. Contoh, yang dinamakan building ni dulu saya kata dipanggil hak milik. Saya tak suka kepada hak milik sebab hak milik ni tak boleh buat apa-apa. Saya suka ada apa? Rezeki. Rezeki yang dimasukkan dengan benda yang boleh dikongsi. Macam malam ni, bila you bawa orang, you boleh cerita, ni tempat bisnes saya. Ni bisnes saya. I partner dengan Dr. Nordin, you sila masuk kat sini, no problem. Boleh pakai. Sekian waktu, no problem. Ada training center tu tak? Ada tempat lounge yang baru semua, silakan. Dan saya nak cerita nombor 3 sekarang. Cuba angkat nombor 3. Siapa boleh angkat nombor 3 ni nombor berapa? 3. Okey, cuba buat macam tu Ustaz. Tembak sekali. 3 barrel. Orang tembak 2 je paling maksimum. 3. Sebab yang ni kalau tak masuk juga kepala you, tembak kamu semua ni. Ready? Nombor 3. Yang ni siapa dapat first class? Malam ni you move. Jawapannya ialah jangan menuding jari. Jawapannya, jangan senang-senang menyalahkan orang. Sebab apa? Yang tu yang paling senang. Bila tak berjaya, betul tak? Bila tak berjadi, ada saja orang lain yang tak kena. Kadang-kadang upline, kadang-kadang company, kadang-kadang downline pula tak kena. Downline pula tak kena. Tak boleh lah macam tu Kak. Perniagaan kita networking. Networking berarti ada orang lain punya masalah. Dia mungkin tak serasa dengan you, tetapi sabar sikit, betul tak? Kadang-kadang dia dapat dengan you, betul tak? Kadang-kadang dia buat cerita. You yang dah lama dengan I faham lah, tapi yang baru-baru ni, you jangan langsung nak perihal sangat. Prihatin benda yang positif cukup. Benda yang negatif, bila you dengar-dengar, dia rajin datang, you sayang dia. Bila dia malas datang, you meluatkan dia. Itu bukan kerja you. Kerja you ialah all the time, to be positive all the time. Dia nak datang ke? Dia tak datang ke? Aku ajar juga. 2 kali tak nak? Okey. 3 kali aku tinggal dulu. Yang ni lagi 4-5 orang, that is the one you gonna flow and bang on to that. That's why I datang kat sini. Tadi ada orang kat luar datang, doktor,
malam ni penuh, luar biasa sikit. Bagi tepuk tangan boleh sekali, luar biasa ni sikit. Kena bersemangat, kena positif. You pernah tengok I sama ada 5 orang ke 15 orang ke 100 orang, berbeza tak? Mungkin kalau ramai sikit, mungkin semangat sebab you nak kena dengar, kena kuat sikit. Itu je. Tetapi bermaksud sama ada you 10 atau 100 orang, selagi ada orang, you mesti bersemangat. So bila you keluar nanti, you janganlah terusik hati. Kadang-kadang you dapat respon baik, betul tak? Kadang-kadang you dapat respon tak berapa baik. Benda tu mesti ada hikmah, betul tak? I percaya pada you all. Kalau yang you belum kaya lagi tu, Tuhan dah sebabkan kenapa you belum kaya sekarang. So tunggu je, buat je buat. Bila dia letupkan besok you kaya, pun kena berhati-hati. Sebab yang dinamakan rezeki itu memang ada waktunya sampai. Cuma bagi mereka yang tahan sabar. So kalau you boleh tahan sabar, kalau you boleh tahan sabar, tengok, nombor 1 jangan putus asa, nombor 2 jangan bocor tenaga. Cek ya, jangan bocor tenaga sebab kita banyak tenaga nak pakai ni. Dan nombor 3 ialah, oh tadi sampai lori terbalik, kok sampai sini lagi. Sampai tak boleh jalan kereta, tak boleh masuk dah jalan tu. Daripada Ampang tak salah ayat saya dengan 2-3 orang kena hutan. Dia boleh patah balik, tukar pakai helmet, naik motor. Bagi tepuk tangan pada mereka. Itu dia dahsyatnya orang-orang yang dinamakan tidak pernah putus asa. Sebab Tuhan sentiasa menduga. Baik, hari ini saya nak bagi berita baik supaya you pulang dengan senyuman yang manis. World Wellness telah pun berjanji pada anda untuk membuka satu dinamakan Cancer Center yang akan dinamakan Limpiro Wellness Center. Nanti saya akan siapkan logo dalam sebulan 2 ni, insyaAllah. Saya bagi bulan Jun kan, tak salah saya itu kan. InsyaAllah. Rupanya belum keluar lagi klinik tu. Apa untungnya kalau keluar besok? Nombor 1, kes-kes yang you dah give up bangga, yang you sendiri dah mati akal. Ada tak kes-kes? Allah, makcik dah bantai dah air ni sampai 3 kotak dah siang. Pernah dengar tak je? Ini dah berapa kotak dah ni, tak perlu-perlu gemuk je tu lah. Oh, kita pula berpeluh tu. Dia berpeluh hidup ni tak kita jawab kan sebenarnya. Dia mula nak reka makcik ni healing crisis ke makcik. Healing crisis apa? Dah 3 kotak. Dalam hati dia pun baik. So pasal tu sebab you baik, orang ni salam kau main ni makcik. Tak boleh kau semua di hati dia. So, rupanya you jangan risau. Saya sebab tak pernah putus asa. Itu topik saya pada malam ni. Rupanya Tuhan bagi rezeki. Dah dekat 8 tahun saya cari, tak sampai waktunya lagi. Ni tahun ke-9 masa dilancarkan tu saya beranikan diri. Masa tu dah ada idea dan sebagainya, dah dicuba-cuba. Tapi mulai daripada hari ini, bila sahabat-sahabat saya yang lama yang tak pernah pakai wheelchair, pada hari ini saya tengok dia, you kalau kawan you dapat depan mata you pakai signal, kau tak motor yang pakai yang wheelchair yang ada motor tu, orang kaya, duit any amount. Baru dia tahu kita punya produk, kita punya servis, Masya Allah, boleh tumpang dapat pahala. You tolonglah orang macam ni. Kalau yang dah give up, yang you sendiri tak reti, you hantar ke I bantu you. Ya, I bantu you sampai betul-betul Tuhan pun kata tak bercan lagi dah. Macam mana kita boleh tahu? Kita dah buat semua. Kita tolong dengan doktor punya refer pun tak boleh, kita buat tak boleh. Yang tu baru kita tinggal kat Tuhan. Rupanya, maksud saya bulan Jun nanti ke atas, you dah boleh refer sebanyak mungkin orang. Dan apabila pasti kita akan pakai produk kita. Sebab sebahagian daripadanya mesti kena RX water, RX extra, RX salt. Tu wajib. Kelapa muda you cari sendiri, okey? Dan kita ada tambahan futuristic medicine. Futuristic ni maksudnya perubatan zaman depan. Orang bercakap zaman-zaman belakang. Kita dah ada zaman depan. Dan kalaupun dia dari jauh, maksudnya dia dekat Johor ataupun Sabah, Sarawak, Kelantan ataupun ni sampai Thailand ke mana-mana, you kena ambil kat saya cuma nama dan tarikh lahir. Ini bukan rasa tarikh lahir. Boleh kan, tak main nanti. Itu tak main-main. Itu orang lainnya cerita. Saya ada signal-signal yang sebelum. Tapi saya tahu ada perubahan kepada mereka yang dah you give up. I pun dulu dah hampir give up. Rupanya Tuhan kata dia cari lagi dia, InsyaAllah. Alhamdulillah. Datuk, Masya Allah. Yeah.
Maksudnya kalau tak ada kemo tu maksudnya dia boleh teruskan ke? Yes. Dia tak perlu kemo lagi. Bagi tepuk tangan pada akak. Saya risau juga tadi kan. Tapi memang saya tidak menjanjikan 10 orang datang, 10 100% boleh 100% cure. Tapi kita dah dapat 7 per 10 tu alhamdulillah. Untuk seorang medical doktor, kalau dia dapat 7, 8 ke atas per 10 itu cure paling tinggi. Kes-kes yang kita dah mati akal. So please, rupanya baru ni satu telefon daripada Singapura kata nak jumpa saya bila saya senang. Tapi bila saya kata cuma besok saya ada. Maksudnya besok, lusanya saya nak pergi ke Kuching ke mana kan. Malam tu juga dia buat keputusan, telefon kata on, paginya sampai kesian again another breast cancer cases. So kita ceritakan pada anda sekalian supaya macam mana yang nak gunakan kita punya profesionalisme kita dengan kemajuan kita ke arah membuka klinik macam tu supaya you tak mati akal. Saya tahu pengalaman you macam pengalaman saya. Ada kes-kes yang you tak buat apa, betul tak? Kita dah janji dah try, kita 5 produk kita. Ya Allah, mana-mana lagi aku nak jual, betul tak? You pun perasaan dia macam aku ni betul ke? Sekarang you sabar. You hantar kes tu, dan kalau dia order produk daripada kita, you punya nama reference, you punya point, you punya bonus tetap pergi pada you. Bagi tepuk tangan pada you. Ya? Tapi jangan hantar yang beringus. Faham tak? Yang sesama tolong. Okay? Kes-kes tu sorry, minta maaf. Bukan saya tak mau jumpa, nanti rugi orang, betul tak? Alright. Kalau begitu, saya boleh habiskan malam ini dengan dijanjikan supaya you jangan putus asa. Nombor 1, nombor 2, you jangan bocor tenaga you langsung. Pay attention selagi tak kaya raya. Dan last kali ialah jangan menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.